Sebenarnya bila Datuk Seri Zahid telah pun menjawab persoalan itu, saya selama ni diam je. Sebab banyak perkara yang saya lakukan adalah untuk kepentingan yang lebih besar. Bukan hanya untuk satu parti satu saja, tapi perjuangan yang dibawa oleh ramai pemimpin-pemimpin Melayu. Sebab itu saya terpaksa berjumpa dengan semua pemimpin Melayu. Dia bukan hanya UMNO, tetapi juga parti-parti lain. Hari itu di Bangkok saya jumpa betul Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, iaitu Presiden UMNO. Hari ini dia telah jelaskan apa tujuan. Bukan saya suruh dia jawab, dia yang nak menjawab sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Jadi selesai bab itu. Yang duduk tak duduk ni nak marah saya, patutnya engkau cek lah. Saya ni, dia sendiri tahu, saya ni dilantik sebagai pengerusi untuk payung Melayu tu. Saya datang kuasa untuk menilai dan mengkaji dan menjemput semua pemimpin-pemimpin Melayu. Dia sendiri pun tahu. Itu satu bab. Yang orang kuat dia sendiri jumpa Perdana Menteri, kau tak persoalkan. Patut kau soalkanlah. Mengapa orang kuat kau tu jumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Kemungkinan perkara yang mereka bincangkan adalah untuk kepentingan diri. Tapi saya dengan jelas, hari ini Presiden UMNO pun tolong menjawab soalan yang banyak ada di kepala rakyat Malaysia. Mengapa saya bertemu? Soalannya tadi, siapa lagi? Bukan saya seorang, pemimpin PAS pun ada bersama. Jadi maknanya perbincangan ini bukan sulit, perbincangan untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi tak payahlah saya nak gembar-gemburkan perkara ini. Sebab keikhlasan kami untuk membincangkan perkara itu, sama ada ianya daripada Presiden UMNO sendiri, Wakil PAS dan saya sendiri, adalah untuk menentukan bahawa masa depan kita, perjuangan kita itu adalah sesuatu demi untuk kepentingan keseluruhan rakyat yang ada dalam negara. Yang bersama dengan saya ketika itu, naib Presiden satu. Jadi kalau saya dipecat sebab itu, saya mohon untuk beliau juga dipecat. You nak dipecat ke? Dia juga nak dipecat. Jadi kalau isu yang sama, dia sepatutnya kena pecat sama. Datuk tadi dalam ucapan Datuk dia bagi tahu bila Datuk dipecat ni baru Datuk tengok ramai sebenarnya penyokong Datuk. Ya. Sebab pada program riset hari Sabtu itu, saya dapati yang tanda tangan datang untuk memberi sokongan kepada saya adalah sebanyak 118 bahagian. Kemudian mereka dah ada rancangan untuk membubarkan bahagian 1, 2, 3 dan akhirnya saya dah dapat tahu dah melebihi 60 bahagian. Besok, lusa ada lagi. Kalau saya lah jadi presiden, walaupun saya pengasas parti, kalau dah ramai sangat berhenti, itu maknanya parti ini tidak lagi ada dukungan daripada pemimpin bahagian. Pengasas parti UMNO dulu adalah datuk kepada Hishamuddin, iaitu On Jaafar. Apabila dia melihat banyak daripada pemimpin UMNO ketika itu tidak mahu bersama dengan dia punya pemikiran dia sendiri letak jawatan dan diserahkan pada orang lain. Dan dia tak pun kata, dia biar sampai dia seorang pun dia akan perjuangkan. Kadang-kadang cakap macam ni adalah semata-mata kerana ego. Jadi sebab itulah saya minta lah kalau boleh, kita selesaikan bab itu. Kita jangan fikir lagi bab ini. Dah ramai yang nak menyokong saya. Jadi saya akan ada rumah baru. Saya fikirkan untuk kami bincang bersama apakah strategi yang lebih penting untuk kita kembalikan negara kita ini ke mercu kejayaan.
Jadi caranya adalah untuk kita berbincang dengan lebih baik. Saya tak mau lagi fikir masalah ni lah. Ini pada saya kecil dia. Sebab walaupun dia kata dia tak mahu saya jadi ketua pembangkang, saya masih lagi ketua pembangkang. Lepas tu dia kata dia tak mahu saya masuk jadi ahli Perikatan Nasional. Siapa dia yang nak tentukan? Kalau saya jadi nanti apa nak jadi? Saya nak tanya dia, kalau saya boleh jadi ahli Perikatan Nasional, apakah beliau akan berhenti? Saya nak tanya. Kalau dia kata dia nak berhenti, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menjadi ahli Perikatan Nasional supaya dia boleh berhenti.